Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua pada hari ini? KSM harapkan kita semua gembira dan ceria di samping keluarga tercinta. Okey, macam biasalah kita mulakan dengan bacaan doa dulu. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Baiklah, tak nak buang-buang masa lagi. Jom kita mulakan dengan kisah yang pertama untuk hari ini. Untuk cerita pada hari ni lah untuk cerita yang pertama ni disampaikan oleh Encik Rahman Muhammad. Dan katanya, kisah ni berlaku masa dia dengan kawan-kawan tengah buat aktiviti mendekut burung wak-wak dekat kawasan padang yang sunyi dan gelap tau. Tapi malam tu, bukan setakat burung wak-wak aja yang datang. Ada benda lain yang berminat sekali. Jadi, kalau anda semua dah bersedia, jom kita mulakan dengan kisah yang pertama ni. Assalamualaikum dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam juga ya. Okey, saya nak cerita sikit lah pengalaman mendekut burung wak-wak masa zaman muda-muda dulu. Dan untuk pengetahuan Abang KSM dan pendengar semualah, burung wak-wak ni, dia sebenarnya memang banyak penjaga dia. Dan kalaulah sesiapa yang kat sini yang biasa mendekut ni, mesti tahulah sedikit siapa penjaga burung ni. Sebenarnya kan, biasanya burung ni dijaga oleh jembalang tanah tau. Dan jembalang tanah ni pula, biasanya berbentuk hitam, tinggi pula tu bendanya. Ataupun dia boleh berupa dengan rupa harimau. Dan dengan tiupan seruling yang betul aja akan memanggil burung wak-wak ni. Kalau selain daripada tu bang, nasiblah. Kalau salah tiup tu nanti, memang boleh benda lain datang tau. Dia cerita dia macam ni tau bang. Dekat kampung saya ni, banyak kawasan lumbung tinggal, kawasan padang ragut dan berhampiran dengan hutan tau. Jadi, kalau nak cerita pasal burung wak-wak ni, memang banyaklah dekat kampung saya. So, nak dijadikan cerita bang, ada satu malam tu kan, saya dengan 5 kawan saya lah, kita orang rancang nak pergi mendekut burung wak-wak tau. Plannya, kami nak mendekut dekat kawasan yang boleh kata jauh sikit lah daripada kampung tu. Jaraknya tu lebih kurang dalam 3 km lah macam tu kan. Dan itu adalah kawasan pinggir hutan tau. Dekat kawasan padang yang boleh kata luas jugalah. Okey, saya tak nak ceritalah nama kawan-kawan saya yang lain tu, sebab saya rasa tak perlu pun nak cerita kan. Jadi saya teruskan dengan ceritanya So, malam tu bang, kita orang berlimpun pergilah ke lokasi yang dah dirancang, berbekalkan sebatang seruling, radio kereta bersama tip rakaman suara burung wak-wak, siap dengan bateri kereta sekali kita orang bawa tau. Yalah, bukan apa bang, letih lah kan kalau guna seruling kan. Sebab member saya ni seorang aja yang pandai tiup seruling tu. Nanti penat pula dia nak meniup kan. Jadi bang, malam tu kan, kami sampai dekat lokasi tu lebih kurang dalam pukul 10 malam lagi tu kan. Dah selesai pasang jaring burung apa semua. So, kita orang pun onkan radio. Dah. Okey. Stand by. Aku dah nak pasang dah ni. Masa ni kan bang, kami berlima duduk jauh sikit tau daripada jaring tu, beralaskan tikar yang memang kita orang dah bawa lah. Dan dekat sini saya nak ingatkan sekali lagi tau, kami datang berlima aja. Ingat tau. Okey, dengan keadaan yang gelap, kita orang ni tak ada buka apa-apa lampu pun masa tu. Dan jarak penglihatan kami ni boleh kata terhad jugalah. Tapi kita orang ni masih boleh kenal lah antara kawan-kawan ni, antara satu sama lain tau. So,
sambil radio dimainkan tu, sambil member saya seorang ni dia bantai tiup seruling. Dan bunyi seruling tu boleh tahan bang, mendayu-dayu je bunyi dia. Tapi itulah bang, tak tahulah bang, mungkin malam tu bukan rezeki kami. Kita orang tak dapat banyak pun. Biasanya bang, kita orang ni kalau mendekut burung wak-wak, dalam 2 ke 3 jam aja dah boleh dapat 20 ke 30 ekor ke macam tu. Ini dah 3 jam dah bang, baru 2 ekor je yang sangkut tau. Dan bila tengok jam, masa tu dah lebih kurang dalam pukul 2 pagi lah gitu kan. Wak-wak pula baru 2 ekor. Jadi kami berlima ni duk berbincang lah untuk nak ambil satu langkah yang ekstrim sikit. Senang kata langkah ni sebenarnya bahayalah, tapi memang boleh dapat hasil. Kita orang buat macam mana tau? Kita orang sembelih 2 ekor burung wak-wak yang kita orang dapat tadi tu, dan darah dia tu kita orang renjiskan dekat jaring burung wak-wak tu tau, dengan harapan lagi banyaklah burung yang akan datang. So, saya pun dah selesai sembelih kan. Saya pun pergi duduk dekat member-member yang lain dan dah buat lah tadi lah. Dah renjis-renjiskan darah tu, saya pun patah balik. Saya duduk dekat member-member yang lain tau. Dan lebih kurang 30 minit macam tu, cuaca bang tiba-tiba berubah tau. Cuaca ni tiba-tiba berangin kan, macam nak hujan pun ada. Perasan tak? Apa lah lain macam je ni. Tiba-tiba angin kuat je ni. Kau ni janganlah tegur-tegur Kau ni takkan itu pun aku nak ajar. Kau diam je lah. Dan itu yang peliknya bang. Sebelum tu tadi elok aja cuaca tau. Tiba-tiba je ni sekarang cuaca boleh berubah pula. Masa ni kan kita orang masih lagi berlima duduk dekat atas tikar yang kita bentang tadi tu sambil duduk berborak-borak. Tapi kita orang borak tu tak adalah kuat-kuat kan. Kita orang ni duduk bisik-bisik je sebab tak boleh buat bising kan, mendekut burung wak-wak kan. So masa kita orang tengah duduk berborak-borak tu bang, tiba-tiba dekat area jaring yang kita orang pasang tu, kami dengar bunyi macam orang berdeham tau. Diam. Tu bunyi apa tu, kau dengar tak? Bunyi apa tu? Dan bila kami dengar betul-betul bang, bunyi dia tu tinggi tu bang. Bunyi dia tinggi sangat dekat atas jaring. Dan masa ni saya dah cuit dah kawan-kawan yang lain dah. Mana yang baring semua dah bangun dah, semua dah duduk dah. Dan lepas tu bang, bunyi berdeham tadi tu makin lama makin kuat tau. Dan masa ni lah baru saya teringat. Sebelum kami keluar mendekut tadi, bapak kawan saya yang seorang ni dia dah ada pesan. Dan dia ni, bapak kawan saya ni dia berumur tau bang. Dia pesan apa tau? Kata, kalau datang apa sekalipun nanti, jangan lari. Waktu mendekut burung wak-wak ni lah. Kalau datang apa-apa pun, jangan lari tau dia pesan. Saya ingat lagi tau bang pesanan dia tu. Dan bunyi berdeham tu saya dah boleh agak dah. Ini mesti benda ada yang letak betul lah ni datang kan. So saya dengan kawan saya ni kan terus bangun. Kita orang matikan radio tau. Saya plan ni dalam hati ni memang nak cabut lari aja. Tapi bila dah teringat pesan bapak member saya tu, saya terus duduk balik semula atas tikar tu tau. Duduk je bang, saya terus rasa macam ada benda yang pelik tau. Macam ada benda yang tak kena je gitu. Dan masa ni kan, bunyi berdeham tu kami dah tak dengar dah. Dan entah kenapa entah, saya boleh tergerak hati tau. Tergerak hati nak pandang kawan-kawan saya ni. Dan saya dah toleh tengok, saya macam tersentak pejak tu bang. Sebab saya kira-kira, apa hal pula diorang ni boleh ada 6 orang pula ni. Jadi saya pun kira balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kan, saya dalam hati saya kan, saya pun kira-kira semula. Bukankah sepatutnya ada 5 orang aja? Ni kenapa pula boleh jadi 6? Dan yang seorang tu kan, pelik dia tu kan, yang seorang tu bang, dia baring agak jauh sikit
Dan dia ni berpaling pandang ke arah lain tau. Saya hati dah makin lama makin tak sedap dah ni kan. Takut, kecut, seram semua ada. Semua perasaan dah datang dalam masa ni tau. Jadi kan masa ni saya terus cuit kawan saya sebelah saya tu kan. Saya bisik kat dia. Weh, tadi kita datang ni berapa orang weh? Kau ni dah kenapa? 5 orang lah. Kenapa? Tu, cuba kau tengok. Kau kira betul-betul kat sini ada berapa orang? Jadi si Awi kawan saya ni pun dia kira lah 2-3 kali bang dia kira. Terus lepas tu dia macam terkedu tau. Muka dia terus berubah tau. Dan saya pun tahulah sebenarnya si Awi pun dapat rasa apa yang saya rasa tau. Sebab kita orang ni satu perguruan. Dan sebab dia jugalah saya berani sembelih 2 ekor burung wak-wak tu, renjiskan darah dia tu dekat jaring tadi. Kalau dengan orang lain bang, taubatlah saya tak buat bang. Dan memang betul lah bang, rupanya memang betul jangkaan saya tau. Kita orang dah terlebih seorang masa ni. Saya dapat rasa bang, yang seorang lagi tu memang betul-betul bukan member kami tau. Dah lah baring pun pandang arah lain, langsung tak toleh pun, tak berpaling pun, dan tak berborak langsung tau daripada tadi. Jadi saya dengan Nawi pun cuit member-member yang lain kan. Senyap-senyap je tau, kita cuit dan kita orang ajak balik tau. Jadi kita orang pun bangun slow-slow kan, undur slow-slow, tolak motor jauh sikit. Tikar, jaring, radio dengan burung yang kita orang sembelih tadi tu pun, sekali dengan yang baring tadi tu pun, kita orang tinggalkan je bang kat situ. Dan esok paginya baru kita orang datang balik, ambil radio, ambil jaring tu. Dan pagi tu bang, burung yang kita orang sembelih tu, tak tahulah bang mana hilang dia. Dan persoalannya saya dekat sini bang, siapa seorang lagi yang baring tu? Sekian. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang pertama pada hari ini. Macam mana anda rasa dengan kisah yang pertama ni? Menarik tak menarik kan? Agak-agak kurang lah Siapa yang baring tu? Siapa yang terlebih seorang tu? Mana pula boleh datang dia tu kat situ kan? Itulah dia ya, kisah daripada sahabat kita ni. Okey. Pada sahabat-sahabat yang mana ada kisah misteri, kisah seram, kisah menarik tu, mohon sharekanlah pada abang. Lagi banyak cerita, lagi menarik jadi channel ni nanti kan. InsyaAllah. Okey. Tak nak buang-buang masa lagi, jom kita teruskan dengan kisah yang kedua. Untuk cerita yang kedua ni cerita yang kedua ni disampaikan oleh Tuan Syukur Muhammad tau. Dan katanya kisah ni berlaku waktu dia tengah digantung kerja dan mula cuba macam-macam jenis kerja, semata-mata nak timba pengalaman lah kononnya. Tapi ada satu pengalaman ni yang langsung tak pernah terlintas dalam otak dia tu, menggali kubur waktu malam tau. Jadi kalau korang nak tahu macam mana cerita dia, jom kita mulakan dengan kisah yang kedua. Tahun 2017 bang, lepas saya tak jadi ikut Sulaiman hantar barang, saya pun mulalah cuba buat benda lain pula tau. Bukan sebabnya nak cari duit sangat pun, tapi lebih pada nak rasa bang, nak rasa pengalaman hidup. Saya masa tu kan pernah jadi guard, tolong kawan jual burger pun pernah, jadi courier, salesman kereta. Sebab semua benda-benda ni kan saya ni selalu tertanya-tanya tau. Macam manalah agaknya rasa bila kita buat kerja dia orang ni agaknya kan. Dan itulah kadang-kadang bila Tuhan tarik satu benda, dia bagi kita rasa benda lain. Betul tak kan? Jadinya
Masa tu bang, masa saya kena gantung kerja tu lah, saya rasa macam-macam pengalaman baru tau. Tapi ada satu kerja ni lah sumpah bang, memang sumpah tak pernah terlintas pun dalam otak saya. Okey, cerita dia macam ni tau bang. Cerita ni jadi masa bulan puasa. So, lepas tarawih tu, saya pun lepak-lepak lah dengan orang-orang kampung. Yalah, dekat masjid lah kan. Sambil duk makan mori apa semua kan. So, tengah saya sedap menyuap, tengah saya sedap makan tu, datanglah seorang karya. Anak karya ni, dia bawa berita. Katanya ayah dia baru meninggal tau. Dan jenazah akan dikebumikan malam tu juga tau. Dan jenazah masa tu, kalau tak silap saya katanya masih dekat hospital lagi. Nak dimandikan, dah dikafankan dulu sebelum dibawa ke masjid untuk nak solat jenazah. Dan lepas tu, terus akan bawa ke tanah perkuburan tau. Jadi tengah sibuk-sibuk tu, datanglah penggali kubur kampung kita orang. Nama dia Bang Urip tau. Jadi, dia pun beritahu. Kata dia, jengkaut rosak tau. Liang lahat kosong pun dah tak ada lagi dah. Jadinya sekarang ni, dia perlukan bantuan. Dan imam pun kan, dia pandang lah kan. Pandanglah kat kita orang yang muda-muda ni. Ni korang semua tak ada buat apa-apa kan? Dah lah, korang tolonglah Bang Urip ni. Kesian dia buat sorang-sorang tu. Dah, bangun. Pergi tolong Bang Urip ni. Saya sebenarnya bang masa tu nak mengelak tau sebenarnya. Dan tapi yelah, dah nama pun hero kampung, takkan nak lari kan. Lagipun dalam hati saya fikir, bulan puasa kot, bulan puasa mana ada hantu kan. Jadinya bang, 5 orang termasuk dengan saya ikut Abang Urip ni pergi ke tanah perkuburan tau bang. Sampai dekat tanah perkuburan tu kan, daripada luar tu memang nampak terang lah. Sebab kat luar tu kan ada lampu jalan tepi-tepi tu kan. Tapi makin kami masuk ke dalam, suasana jadi makin gelap tau. Dan sampai dekat satu sudut, Bang Urip pun berhenti tau. Kau pergi ambil cangkul tu dengan pongkis sekali tau. Tu semua dekat dalam store tu. Dul. Ni Dul, kau ikut sekali syukur ni. Kau ikut dia. Jadi masa tu, saya pun jalanlah berdua dengan si Dul ni pergi ke arah store yang terletak dekat tepi kubur tu. Sampai je kan, saya pun buka pintu store kan. Saya suluhlah kat dalam tu. Dul. Kau masuk dalam Dul. Kau ambil cangkul tu. Ni aku ambil pongkis Aku ambil pongkis, kau ambil cangkul. Sebenarnya kan, pongkis tu tergantung je dekat luar pintu. Kan, dah ambil tu, saya pun terus jalan cepat-cepat tau. Tinggalkan si Dul tu sorang-sorang je kat dalam store. Saya dalam hati kan, alah, bulan puasa kan, bulan puasa mana ada hantu. Tapi sumpah bang, sumpah, entah kenapa kan, bila saya angkat pongkis tu, rasa macam tu berat gila tau pongkis tu tau. Sampai je dekat Abang Urip, saya pun terus letak pongkis tu. Lepas tu Abang Urip tanya saya, mana Dul? Kan tadi korang berdua? Alah bang, ada tu kat belakang tu. Slow sangat lah dia buat kerja. Saya tinggalkan aja. Dan tak lama lepas tu, si Dul pun sampailah. Dia bawa 4 batang cangkul. Tu, apa hal kau tinggalkan aku? Kau ni seram tahu tak? Alah, kau ni aku ingatkan kau dah keluar tadi. Itu yang aku jalan dulu. Dah, jom. Kita mula buat kerja lah. Bang, saya ni ada asma bang. Korang gali je lah bang. Saya tolong suluhkan Kau nak suluh apa lagi ko? Tu kan ada spotlight tu. Dan memang nasib menjebelahi saya bang. Masa tu kan, nasib baiklah cangkul tu ada 4 aja. Jadi yelah, diorang semua dah pegang seorang satu cangkul. Tiba time saya tak ada cangkul kan. Memang lega sangat rasanya tau. Jadi saya tengok je lah diorang gali tu. So sedang saya leka tengok diorang gali tu, tiba-tiba je bang, saya rasa seram sejuk tau.
Apa hal rasa lain macam je ni? Jadi masa tu kan bang, saya sulur keliling kubur tu. Tiba-tiba saya ternampak macam ada sepasang mata tau. Mata tu pandang ke arah kami. Bang, abang rehat lah bang. Tak apa. Biar saya sambung lah, biar saya turun. Nampak penat sangat abang dah tu. Hai, bukan tadi kau tak nak ke tadi? Kau ni tiba-tiba je ni. Tak apa bang, tak apa. Saya kesian abang tengok abang. Dah bang. Abang naik dah bang. Biar saya sambung. Saya pun cepat-cepat minta cangkul daripada Abang Hassan tu. Terus turun bang. Saya terus turun bantu untuk gali tu lah. Dan setengah jam lepas tu, Abang Hassan dah naik kan. Dan Dul pula turun ganti tau. Sebelum naik tu, dia sempat bisik kat saya. Tadi aku nampak macam ada mata lah kat tepi kubur tu. Kan bang? Itulah bang. Abang pun nampak Saya dah nampak dah daripada awal tadi bang. Itu yang saya turun ni. Dan lepas tu kan, si Dul pula tukar tempat dengan Abang Karim tau. Tengah si Dul ni dekat dalam liang lahat. Kok gila lah weh. Tadi aku nampak ada mata weh tengok kita. Dan masa ni kan, si Dul ni dia bisik je tau. Tapi boleh pula masa ni si Abang Urip tu terdengar juga tau. Korang ni cakap apa ni? Dah. Diam je, diam. Tak payah tegur apa-apa pun. Sorry bang, sorry. Dan tak lama lepas tu liang lahat pun siap kami kerjakan. Dan masa ni semua dah naik atas dah. Tinggallah Abang Urip seorang aja untuk nak kemas-kemaskan liang lahat tu tau. Dan tiba-tiba saya perasan tau, mata yang saya nampak tadi tu dia macam mula bergerak tau. Slow dia bergerak. Dia bergerak ke arah kami tau. Jadi saya masa ni dah nekat dah kan. Saya genggam cangkul kuat-kuat kan. Apa nak jadi je lah kan. Saya hadap je tau. Masa ni kan saya cuit si Dul sebelah saya ni. Saya tunjuk arah mata tu tau. Si Dul ni pula, ya Allah, bila saya dah tunjuk bang, dia terus panik tau. Gelabah semacam aja. Dan masa ni Abang Karim dengan Abang Hassan tu teruslah baca ayat suci kuat-kuat tau. Sebab dah dengar kecoh-kecoh macam tu, Bang Urip yang dekat dalam liang tadi pun terus naik ke atas lah. Weh, korang ni dah kenapa ni? Dengan kucing pun takut ke apa? Apalah macam perempuan lah perangai masing-masing. Korang kalau nak takut sangat, tu dekat atas pokok tu. Dan Abang Urip terus alakan dia punya torchlight, terus suluh. Dan kami semua nampak bang, dekat atas dahan pokok beringin tu duduk si cantik manis Pontianak dekat atas tu, tercongok dekat atas pokok tu tau bang. Dengan putih lesi dia, dengan rambut panjang dia, tengah duduk menghadap kami tau. Saya dengan cangkul yang saya pegang tadi tu, entah mana tak saya campakkan, saya pun dah tak tahu dah masa ni. Saya terus terduduk bang, sambil saya ikut baca ayat-ayat kursi tadi tau. Dan tak lama lepas tu, alhamdulillah, jenazah pun dengan keluarga dia pun sampailah. Saya tengok jam, masa tu dah pukul 3 pagi dah bang. So saya jeling balik dekat arah pokok beringin tu, tengok-tengok dah tak ada bang. Lega sangat masa tu tau. Dan kita orang settlekan kerja tu semua kan dekat-dekat pukul 4.30 pagi jugalah. Barulah semua benda tu selesai tau. Dan itulah pengalaman saya menggali kubur waktu malam. Cukuplah sekali tu aja. Saya rasa kerja gali kubur ni tak nak lagi dah. Dan itulah dia kisah daripada Tuan Syukur Muhammad kita ni. Jahat mana pun kita, samseng macam mana pun kita ni, gedebel macam mana pun kita, korang ingat satu benda je. Satu hari nanti kita semua akan tetap mati. Dan waktu tu orang lain juga yang akan tanam kita. Jadi berbaiklah sesama manusia.
sekian. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang kedua pada hari ini. Macam mana anda rasa dengan kisah daripada Tuan Syukur Muhammad kita ni? Menarik sekali kan? Siapa ada pengalaman kat sini? Korek liang lahat. Macam abang, korek liang lahat tak pernah lah kan? Tapi kalau turunkan jenazah dalam liang lahat tu, ada. Jenazah atuk abang, jenazah nenek abang dulu, adalah pernah lah kan pengalaman macam tu. Tapi Alhamdulillah tak ada dapat apa-apa pengalaman yang pelik, misteri ke apa kan. Tak ada, Alhamdulillah. Tapi kalau mana yang korang ada pengalaman misteri yang pelik-pelik kan, boleh sharekan dekat abang ya. Okey. Tak nak buang-buang masa lagi, jom kita teruskan dengan kisah yang ketiga. Untuk cerita yang ketiga dan terakhir ni ya. Cerita kali ni disampaikan oleh Eddie Deathbanger tau. Dan katanya kisah ni berlaku masa dia masih kecil lagi, waktu sambutan Hari Raya Aidilfitri. Dan setiap kali tiba musim raya, dia akan teringat satu kejadian pelik yang berlaku masa dia tengah main bunga api tau. Jadi, kalau korang semua dah bersedia, jom kita mulakan dengan kisah yang terakhir. Waktu tu bang, musim raya Aidilfitri tau. Baru je mula hari raya Aidilfitri. Dan saya kalau tak silap masa tu baru dalam darjah 3, darjah 4 lah macam tu. Dan tahun tu kita orang ni beraya dekat Kuala Lumpur, rumah arwah opah belah mak saya. Dan selalunya bang, kami sebenarnya akan balik beraya rumah opah belah ayah tau. Tapi entah kenapa kali ni mak ayah plan nak raya dekat KL pula tau. Jadi, nak dijadikan cerita, masa tengah cuti raya tu, kita orang pergilah beraya dekat rumah makcik. Tapi rumah makcik kita orang ni masih lagi dekat dalam kawasan KL juga bang. So, masa tengah orang-orang dewasa, yelah beraya biasa kan. Yang mana pakcik-pakcik, makcik-makcik ni, orang-orang dewasa ni berkumpul lah dalam rumah, duk bersembang-sembang, makan kuih apa semua. Kami yang budak-budak ni bang, kita orang main bunga api tau. Kita orang main kat luar tau. Main kat luar, main bunga api lah apa semua kan. Dan untuk pengetahuan pendengar semua antara ramai-ramai tu, saya lah yang paling besar sekali. Saya lah yang paling sulung sekali tau. Dan masa kami main bunga api, kita orang main bunga api yang jenis kertas tu, yang banyak asap tu kan. Kita rasa macam dekat alam bunian lah sekejap kan masa tu kan. Budak-budak, biasalah fikiran budak-budak. Okey. So nak dijadikan cerita bang, masa kami tengah main bunga api tu, saya ni dah rasa macam abang-abang gitu kan. Saya pun pergilah jauh sikit daripada kelompok-kelompok adik-adik dengan sepupu saya tu. Tapi masa saya main tu tak adalah jauh sangat. Saya masih nampak lah saudara-semara saya, sepupu-sepapat saya ni ada dekat kat situ juga. So, sambil main bunga api tu, saya ni tengah mencangkung tau. Mencangkung sebab saya nampak dekat tanah tu ada laluan semut tau. Macam yang biasa kita nampak laluan semut dekat laman rumah kampung tu kan. Macam tu lah. Jadi saya main bunga api sambil cucuh semut-semut yang ada dekat laluan semut tu. Dan tempat yang saya main tu boleh kata gelap sikit tau. Sebab lampu depan pintu rumah ni tak berapa terang tau. Dan jauh sikit daripada laman dan cahaya tu tak sampai dekat saya. Tiba-tiba bang, tengah saya duk leka tonyoh-tonyohkan bunga api dekat semut tu, saya perasan tau, ada macam satu susuk ni dia berjalan, jalan. Dia berhenti dekat depan saya. Tapi yalah masa ni kan gelap kan, jadi saya tak berapa nampak lah muka susuk tu tau. Dan saya cuma yakin susuk tu dia seorang budak tau. Dia mungkin sebaya ataupun hampir sebaya lah dengan saya, sebab dia tinggi-tinggi macam tinggi saya je. Dan macam saya cakap tadi, saya tak nampak muka kan, sebab suasana kelam tau. Dan
Dia tu berdiri betul-betul depan saya, betul-betul menghadap saya tau. Dengan tangan dia pegang bunga api dekat bawah lah. Dia tak main pusing-pusing. Dia pegang ke bawah macam tu, dekat paras-paras perut dia gitu kan. Jadi dari sudut saya mencangkung ni, dengan silau cahaya bunga api yang dia pegang tu, memang tak nampak muka dia langsung tau. Dan saya tak tahu nak cakap macam mana kan. Tapi masa saya nampak benda tu kan, saya tak ada rasa takut langsung tau. Sebab serius saya cakap, saya ingatkan budak tu mungkinlah jiran kan daripada rumah sebelah ke apa, datang nak main bunga api sama-sama kan. Jadi bila saya dah perasan ada orang berdiri dekat depan saya bang, saya pun dongak kepala sikit. Tapi masih dalam saya ni mencangkung lagi tau. Saya mencangkung, saya pun angkat kepala sikit. Dan lepas tu saya pun toleh lah kan. Dah tengok tu tak nampak muka kan. Jadi saya pun toleh, tengok dekat adik-adik dengan sepupu saya yang masih main lagi dekat laman rumah tu. Dan saya tengok, saya kira okey, saya dah pastikan sepupu saya, adik-adik saya semua ada dekat situ. Dan kita orang tak ramai bang, sebab itulah saya boleh cam semua tau. Saya tengok okey, semua ada dekat situ. Bila saya toleh bang, saya pandang balik arah dia. Saya senyum lah kan, kononnya macam tanda kita signal, jomlah kita kawan. Tiba-tiba bang, susuk tubuh depan saya tu, dia terus campak bunga api dia, ngam-ngam bang, kena dekat kaki saya tu. Dan dah tu, bunga api tu, dia pakai bunga api yang jenis besi tu kan. Bunga api tu boleh melekat pula dekat kaki saya. Terperanjat saya, menjerit sebab panas kan. Saya terus melompat ke belakang, terduduk bang, sambil tepis-tepis bunga api tu daripada kaki tau. Punyalah kuat saya menjerit masa tu bang, sampai orang kat dalam rumah, pakcik-makcik saya, mak bapak saya kat dalam rumah tu dengar tau. Dan bila saya toleh pandang balik semula, susuk tubuh budak tu dah tak ada dah kat situ tau. Dan saya ingat lagi bang, masa tu bila pakcik-makcik, mak ayah saya tanya kenapa saya jerit, saya jawab ada budak baling bunga api. Tapi semua orang kata apa tau, mana ada budak, mungkin ni berangan ke apa kan. Rumah sebelah pun bila tengok daripada tempat saya berdiri tu kan, tak ada orang pun main kat luar tau. Dan akhirnya bila dah macam tu, memang saya kena marah lah. Kononnya saya main bunga api tak jaga keselamatan tau, main ikut suka hati, main yang bukan-bukan lah macam tu kan. Saya ni bang dekat kaki saya ni bang, sampai sekarang tau masih ada lagi kesan melecur tu. Dan setiap kali musim raya datang, bila nampak budak-budak sibuk main bunga api tu kan, saya mesti teringat balik kejadian tu. Persoalan dia kan bang, siapa susuk tubuh budak yang saya nampak malam tu? Dan kenapa kalau dia orang, kenapa dia nak buat kat saya macam tu? Sampai sekarang bang, saya masih tertanya-tanya lagi. Dan itulah dia kisah daripada sahabat kita ni Moral daripada cerita ni kan, yalah, apa yang abang KSM rasa lah semut walaupun kecil, semut tu pun tetap makhluk ciptaan Tuhan juga. Dan kalau yang tegur dia pada malam tu bukan manusia, mungkin itu cara dia nak bagi peringatan. Jaga sikit perangai tu, jangan buat yang bukan-bukan kan. Sekian. Kalau ada apa-apa yang datang, jangan takut dan jangan lari. Itu semuanya hanya coba. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang terakhir pada malam ni Semoga anda semua terhibur dengan kisah-kisah yang Abang KSM sampaikan. Baiklah, Abang KSM nak minta ampun, nak minta maaf kalau tadi tu abang ada tersilap kata ataupun ada terkasar bahasa. Harap sahabat semua dapat maafkan abang. Mana yang belum like tu, tekanlah button like dulu. Mana yang belum subscribe tu, tekanlah button subscribe. Kalau rajin sikit tu, mohonlah sharekan video ni pada kawan-kawan kan. Lagi ramai orang menonton, lagi bersemangat abang nak buat video baru nanti. Supportlah channel KSM gang. Okeylah, dengan ini berakhirlah sudah kisah seram Malaysia untuk hari ini. Jumpa lagi esok pukul 4 petang, insya-Allah. Terima kasih semua. Assalamualaikum.